Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mahu penjawat awam meningkatkan kecekapan sistem perkhidmatan awam sebelum mempertimbangkan sebarang cadangan menaikkan cukai atau tarif yang memberi kesan kepada rakyat. Perdana Menteri berkata tata kelola merupakan asas penting dalam pentadbiran negara dan perlu berpaksikan kepada nilai serta bukan semata-mata bersifat material atau berorientasikan modal. Sebelum kita fikir soal cukai, kita fikir soal kerja kita, pelaksanaan kita dan sistem yang kita warisi. Yang sekarang ini kita tadbir. Apakah sistem itu cekap? Apakah kita dapat kawal keterisan? Apakah kita kawal rasuah? Atau penyeludupan? Jadi sebelum kita fikirkan soal cukai kadang-kadang membebankan rakyat, kita harus betulkan dulu kesilapan-kesilapan dalam pentadbiran kita. Agensi penguatkuasaan diberi jaminan